Assalamualaikum. Bila kita hari ni kita nak beli ikan dan buah di kedai harga borong. Beli kat sini jimat lah. Harga dia murah sikit daripada kedai biasa. Memang berbaloi lah datang sini beli. Inilah kedai dia. Kedai dia dekat kawasan Pendestrian Pekalan Cepa 2. Kat sini ramailah orang datang. Dia orang beli kat sini sebab murah. Inilah kawasan tempat jual ikan. Banyaklah ikan yang harga dia murah lagi daripada kedai biasa tu. Jadi kita belilah ikan sikit, taklah sikit, untuk seminggu lah juga. Dan beli buah. Ramailah nak pilih-pilih ikan ni. Jadi kena tunggu turn lah. Ada kosong baru kita masuk. Ni buah mangga ada, buah pisang ada, macam-macam buah ada. Tapi kita tak fokus lah ke buah sangat. Kita nak beli ikan sebenarnya. Buah ni sebab nampak dah ada banyak yang murah kan. Belilah juga sikit. Inilah ikan dia. Boleh lah. Lagipun kucing kat rumah tu pun makan ikan juga. Jadi kita beli lebih lah sikit untuk kucing sekali. Okey, ni kita dah siap-siap, dah timbang-timbang semua. Bayar. Lepas tu boleh lah balik. Balik ni kita nak singgah pula beli barang dapur di Maidin. Okey, lepas ni kita nak pergi Maidin pula beli barang dapur yang kering. Sambil kita nak tunaikan duit yang kerajaan bagi yang duduk dalam IC tu lah. Dah orang bagi kan, jadi kita guna je lah. Inilah Maidin besar dekat Kelantan, Maidin Tunjung. Ni kita cari parking dulu. Sebab hari cuti ni ramailah orang pergi membeli belah. Jadi jauh sikit lah kita parking. Kita exercise sikit sebelum masuk dalam Maidin. Cuaca memang panas hari ni. Panas terik lah. Berik rasa kulit kena panas. Okay, ni kita dah sampai. Kita masuk lah. Okay, si kecil ni memang suka duduk dalam troli. Jadi dia duduk dalam troli. Jadi kita tolak je lah dia. Dia malas nak jalan. Okay, ini kita tengok-tengok lah. Jalan nak masuk tu ada banyak lah yang menarik perhatian. Tengok-tengok je tak apa. Bukan kena bayar pun. Cantik-cantik lah baju kurung kat sini. Kalau nak raya boleh lah beli baju kat sini. Harga pun berbaloi lah beli. Tak ada mahal sangat. Ni dekat section topi ni menarik minat pula. Jadi kita menggayakan dah sekejap. Nampak cantik. Tapi kalau beli pun tak tahu nak pakai pergi mana kan. Okay, kita gayakan je lah, ambil gambar. Okay, kita ke bahagian atas. Bahagian bawah tadi bahagian baju dan barang-barang macam-macam lah. Jadi bahagian barang dapur, groceries ni dekat alih atas. Mula-mula kita ambil yang barang utama lah. Kita ambil beras dulu. Lepas tu baru kita ambil yang lain. Yang kerajaan bagi ni adalah dalam 100. Jadi kita ambil bawah 100 lah. Bagi cukup-cukup je. Kita ambil yang penting-penting je. Kalau ikutkan beli dah sikit barang dapur. Jadi kita nak habiskan duit yang tu. Sebab dia kena gunakan. Kalau tak gunakan kerajaan tak bagi pula. Jadi kita belilah yang benda yang penting-penting. Okay, bila dah siap bayar guna IC. Okay, lepas ni bolehlah balik. Dah siap dah. Mata tu merewang-rewang lah. Jalan nak turun ni macam-macam kedai ada dalam Pasaraya Maidin ni. Okay, dah siap. Jomlah kita balik. Nak turun ni kita malas lah nak guna escalator tu. Jadi kita gunakan lift ni je. Boleh juga naik lift boleh, naik escalator bergerak tu pun boleh. Jadi sekejap je lah naik lift ni. Dah sampai. Confused juga sebab pintu dia masuk sebelah kanan,
keluar sebelah kiri. Lepas ni bolehlah balik. Kita kena cari parking pula. Yang ni dah dalam perjalanan balik. Cantik cuaca hari ni kan, dia cerah, panas, langit pun nampak cantik je view dia. Okey, itu saja vlog saya untuk hari ini. Bye.